Kau tahu yang pondan aku cakap tadi tu, dia pergi pakai telekong. Kena lempang bang orang Jaiz tu. Jangan lempang lah cerita dia. Dah Dia memang sudah kasar kau diri jantan. Ya. gila. Dah dapat. What up guys, welcome back to our Borak Gen Z. So untuk topik yang ke-9 guys, hari ni kita akan membincangkan ataupun kita akan berbual. Saya akan kupaskan sikit topik yang mana benda ni banyak berlaku bila peringkat umur kita capai ke satu tahap. Contoh daripada 18, dah habis sekolah, dah habis SPM, masuk ke era 20 sampai 25. Kita panggil benda ni old teenager macam tu lah Maknanya teenager umur dia daripada 13 sampai 18 macam tu ataupun 19. Benar. Lepas tu yang dah hujung-hujung ni. So untuk hari ni guys, kita bersama dengan Amirul. What up? Dan juga kita ada Shida guys. Hi guys. Okay, thank you saya ucapkan kepada mereka berdua sebab sudi join podcast Borak Gen Z. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada penonton-penonton kat luar sana yang masih menonton. Okay, jangan lupa follow, like and share kita punya podcast ni. Yang paling penting, on sekali dengan notification bell tu sekali. Jadi korang memang takkan miss sebarang episod yang akan datang ataupun episod yang akan lepas. So, bila kita... Okay, saya lupa. Untuk topik ni, kita akan bercakap pasal apa tau? Culture shock. Oh, culture shock guys Okay, culture shock salah sendiri ataupun salah tempat. Okay, bila-bila masa je kita boleh tercampak masuk ke dalam satu persekitaran yang baru. Contohnya habis sekolah. Orang kata habis sekolah ni baru kita lihat dunia lah. Baru kita nak tengok dunia. Baru kita tengok, macam ni alam pekerjaan. Macam ni alam you. Yes. Okay. Untuk awal-awal ni saya nak borak pasal dua benda yang which is benda ni paling banyak berlaku lah. Okay. Iaitu budak kampung pergi ke bandar. Confirm jadi monyet. Mostly. Bukan semua. Bukan macam tu bro. memang jadi teruk lah. Yang kedua sampai rumah sewa mixed gender Aku orang kampung. Aku memang datang daripada Hulu Langat. So tapi alhamdulillah aku bersyukur sebab aku daripada dulu aku macam ni. Aku tak pernah berubah. Tak adalah orang cakap perubahan yang dulu alim, tiba-tiba pasang tatu. Dulu tu ketara ada biasa je. Dulu tudung sampai bawah peha. Melampau tangan tu. Selalu lebih bontot je kot. Lepas tu dah start nampak rambut. Itu turnover ataupun perubahan 360 yang teruk lah. Okay. So hari ni kita nak betulkan satu stigma which is sekarang ni bila kita salahkan tempat ataupun kita salah pergaulan lah. Pada aku, kita masing-masing dah matang. Dah boleh buat keputusan sendiri. Betul. Bukannya nak terpengaruh ataupun orang kata FOMO lah. FOMO ni pun termasuk juga sebab kau takut kau kena palau kawan bila kau tak buat satu benda. Yes. Walhal benda tu bukanlah baik. Okay. Dah matang boleh fikir sendiri ya. Betul, dah matang boleh fikir sendiri and buat keputusan sendiri. Ibu bapa dah lepaskan. Ya, betul. Atas umur 18 tahun, itu hidup kau. So sekarang ni aku nak tanya korang. Korang sendiri mungkin dah pernah berubah lah. Okay. Mungkin kau tahu diri aku dulu macam ni. Tapi sekarang alhamdulillah aku dah berubah. Ada tak turning point? Ataupun kau kenal siapa-siapa yang macam ni? Tanya Syida. Syida. Guest baru kita. Ya. Guys. Pandang kamu sini. Pandang aku pun tak apa. Pandang kau. Okay. Pada aku aku nak cakap macam mana Aku sekarang ni umur dalam 20-an lah. Tak tua, tak muda. Okay. Muda lagi lah. Middle. Lepas aku habis SPM, aku terus sambung belajar. Aku kerja dulu. Kilang. Okay, kilang. Biasalah, kilang mesti banyak bangsa lah. Aku kenal banyak macam Nepal. Tapi best tu kawan-kawan dorang macam tak select lah. Macam kita kan, even bangsa sendiri pun select nak kawan kan. Macam tu kan. Bagi aku, kawan dengan lain negara ni macam best juga lah bagi aku. Dia bukan dah. Aku tak shock pun. Macam okay lah. Diorang macam bagi yang positive vibe kat aku. Macam tu. Lepas aku habis, aku macam bosan dah kerja, aku try sambung belajar. Start sambung belajar tu, nak cakap culture shock pun tak. Sebab mostly tempat aku tu, budak bandar masuk kampung aku. Macam tu. So macam, diorang bawa lah vibe diorang tu kan. Yang lepak, keluar malam, selalu macam tu. Macam kau Mira? Kalau aku, aku dulu SPM kena apa ni? Aku dulu masa SPM, aku kena time PKP tau.
Okay. Okay, so masa PKP tu memang tak payah nak keluar rumah apa semua. Habis je SPM tu, dah hujung-hujung PKP time tu macam dah reda sikit. Lepas tu habis SPM aku terus sambung belajar. Terus sambung belajar dekat UiTM Malu Gajah lah. Lepas tu kat situ pun kita tak boleh nak keluar sangat sebab ya yang masuk tu pun selected je. Yang sihat. Sebab time tu tengah COVID kan. Betul. Lepas tu aku pun dapat masuk. Dapat masuk pun aku tak nak keluar ke sana ke sini, ke sana ke sini. Start sem 2 tu aku dah jadi macam liar sikit lah. Faham? Fly apa. Kalau kat UiT orang panggil apa? Alah. Libel bukan? Bukan, tak boleh balik lambat tu. Curfew. Dia ada curfew. Masa kat UiT kan ada curfew kan. Langgar curfew. Tidur kat Pantai Kelebang. Sewa kereta kan. Tidur kat ni. Betul-betul Tu lah kata shot best. tu. Dia nak kata teruk tak dah. Teruk sebab dah remaja nak bebas. Dulu dah PKP terperuk kat rumah tak best tu. Lepas tu bila dah semua belajar aku kena balas dendam ni. Aku keluar. Dah enjoy lah. Aku dah enjoy lah. Faham. Dia Yang kalau penting jangan buat benda jahat lah. Betul. Benda buruk jangan tak ada buat. main dadah ke Tak ada. ada main jarum ke. Wakilin. Mushroom tak ada. Mushroom Clean. piu tak ada Ya, wakilin. jadi tolong cari pegawai kita urine mirror dia. Ya urine. So, tapi bagus lah benda tu sebab kau expose diri kau dekat benda yang bagus. Okay, maknanya dari situ kau dah tahu dah baik buruk kan. Sebab macam kawan aku lah. Okay, dia ni datang daripada macam mana nak cakap kan. Tak apalah aku cakap lah. Dia orang susah lah. Dia lagi teruk daripada B40. Okay. Awalnya dia ni bekerja sebab dia, aku tahu dia nak sambung belajar. Aku pun support. Okay, kita orang sama-sama berniaga dulu kat tepi jalan. Berniaga. Dah kata je cukup lah duit untuk sambung belajar. Dia ada dalam 6,000 macam tu lah. So of course dia nak masuk ATM. Aku pun tolong dia apply isi UPU bagai kan. Sebab dia lembab sikit kat IT. Orang kampung kan. Orang kampung kurang sikit lah tengok laptop, banyak buat kerja-kerja kampung. Jadi aku pun tolong lah mana yang patut. Ditakdirkan kita orang sama-sama masuk ATM. Tapi dia bahagian lain. Aku kos lain, dia bahagian lain. Dia bahagian pengurusan maklumat. Aku bahagian Vita. Maknanya filem. So aku buat hal aku, tapi at the same time aku masih ambil berat pasal dia sebab dia orang kampung aku. Jadi kawan-kawan sama-sama. Kita kena lah sama jaga kan. Ya, betul. Jadi sometimes bila aku chat blue tick atau apa salah apa ada buat terasa ke apa, busy lah aku husnuzon lah lagi kan. Macam okay tak apalah ni busy kan. So macam biarlah dulu. Tiba-tiba one day aku tengok story dia dekat kelab. Astaga. Astagfirullahaladzim. Padahal sebelum ni aku fikir balik kan. Masa berniaga sama-sama. Kita orang solat pun sama-sama. Walamak. Solat tepi jalan. Ini betul shock ni. Tapi tengok lepas tu dah start dah sampai ada orang tegukkan dia air bagai. Gambar-gambar dengan perempuan. Aku cakap ni teruk ni kalau mak bapak. Aku dah kenal mak bapak dia. Orang kampung. So takut apa-apa kau kena jawab lah nanti. Cakap tak dapat jaga ke apa. anak dia tak ada contact parents dia, tiba-tiba dia tanya kau. Mana anak pastinya. ni? Susah confirm. nak jawab pula. And aku tegur lah dia. Apa jadi sebenarnya dengan kau ni? Alasan dia stres. Baru SEM 1 kau nak stres. SEM 1 stres apa bau? Sabar. Awak tenang. SEM 1 tak stres lah. Itu Tak masa payah nak stres. belajar. Time tu kita nak fun-fun dulu. SEM 1 masuk tu. Nak tengok dunia uni. Tak payah nak stres. Yuran pun baru 700 lebih. UiTM ni murah. Yuran dia. Kau nak banding dengan Uniza semua, adik aku satu SEM 1,000 lebih. Ada aku ribu lebih. UniKL 5,000. Nah, 5,000. lagi lah. So kau nak stres apa? Kau cari duit pun dah ada dah. Tak perlu. Cuma aku tak cadang ada PTPTN lah. Kan nanti hutang sampai mati pula. Bergantung dengan orang. Main PTPTN. So aku tegur dia, kau ni tak malu ke nanti mak bapak kau tahu apa semua? Aku berkawan dengan kau. Kita kawan cara. And then aku lah of course lah kena marah lah. Dia pun dah lekat dan tak betul. Cakap jangan sibuk hal aku. Ini hidup aku. Kubur masing-masing. Dia dah cakap kubur masing-masing. Tak apalah aku cut off. Carried out tu. Dia memang carried out. Carried out tu. And then aku pun terasa jugalah, sangatlah terasa sebab kenangan kita orang banyak. Kenangan banyak. Sama-sama naik kan. Naik ke sama-sama. Lepas tu masuk uni pun sekali. Lepas tu tiba-tiba dia dah
Dah Jadi sombong orang lah. lain. Pada aku dia macam kacang lupakan kulit lah. Aku bukan nak cakap diri aku bagus ke apa, tapi aku tahu aku banyak tolong dia. Yelah. Aku banyak ajar dia pasal cara mengisi form bagai-bagai ni. Bawa dia masuk peniaga sebab dia cari duit bagai. Mak bapak tak kerja. Buat kerja-kerja kampung. Kalau mesin rumput, berapa dia dapat? Betul. Okay. Apa lagi kerja-kerja kampung? Banyak meniaga tepi jalan Nasi rumput. ataupun jual nasi lemak mak dia. Macam Kelapa tu. sawit. Macam tu. Berapa sangatlah dapat. Memang kalau nak tampung untuk family tu memang tak dapat. Tapi disebabkan culture shock. Habis. Rosak terus. Aku like kandidat tu sumpah. Sampai sekarang aku tak pernah tahu apa jadi dengan dia. Tapi lantak dia lah sebab dia pun yalah macam dia cakap kubur masing-masing. Apa Kau aku tu nak buat kan? kau biar dia. Hmm, Kau tak tahu dekat ni dah sekarang. tak tahu. Tapi aku tahulah kita orang dah habis belajar tapi tak tahu apa jadi dia. Kat kampung pun aku tak Tak nampak. adalah Dia. kau kontak best semula ke Tak apa ada. ke. Ya, Adam apa member dia pun kata kan Adam kubur masing-masing. Masalahnya Adam tak tolak. perhatikan dia cari juga. Ya. Aduh. Kan nanti kan Susah. kalau dia meninggal dulu, kata dia meninggal dulu, confirm aku turun. Ya tu. Ha. No dah. Astagfirullahalazim. Tak tahu lah, tak tahu lah. Like kandidat tu sumpah. Bila dah kau yang kandidat sekarang ni, sumpah. Sebab bila Aku rasa tahu. ya, kau tak ni culture shock ni. Saya cakap FOMO. FOMO. Nak buat UK. Apa tak nak main TikTok budak tu like kandidat orang Ada, aku tahu. Singapura aku tahu dia tu. Dia kabut. Tak boleh saya tengok konten dia memang. Dia macam bahasa Inggeris tau. Oh like kandidat tu. Oh my days. Itu Macam orang putih lah Muhammad ni. Tapi kalau aku sendiri, kalau aku nak cakap culture shock, alhamdulillah aku tak rasa aku culture shock. And sebab kawan-kawan aku kalau aku jumpa pun, diorang bagi satu confirmation which is kau ni sama je, diorang macam dari dulu je macam ni. Tak pernah berubah lah Adam. Macam tu lah. Sebab aku tahu aku orang yang nakal. Ya. Okay, daripada sekolah fly. Ada lelaki kawal mesti lah. nakal. Ada kawal. Kawal. And aku pun lepas umur 18 baru aku boleh tengok wayang semua. Ya tu. Parent aku Sama. strict parent. Tapi dari situ dah maybe lah. Of course lah dah bentuk aku punya disiplin. Ya. Dapatlah parent garang. Perkara jahat yang kau pernah buat selama kau hidup ni apa je? Perkara jahat yang kau rasa jahat Aku gila tu nak apa? tahu tak? Okay. Benda paling jahat kau Aku buat. tak pernah pergi club. Okay Aku bagus. tak pernah pergi bagus. club and aku tak pernah minum. Bagus. Okay, Kencing so setan itu- tu tahu. Kau ah, jangan minum kencing itu- setan. Calon imam. Itu antara pada aku once kau touch benda tu dia akan Kandidat rosak. dah sumpah. Tutup Kalau- kamera aku nak pukul dia. Kalau kau dah touch kau dah Kat. kandidat sumpah. So paling jahat lah. Paling jahat, paling nakal pun aku boleh cerita kat sini lah. Bahaya sebenarnya nak cerita kat sini. Oh dah. Kira nanti habis podcast aku cerita. Korang memang tak dapat dengar cerita ni lah. Okay guys, kita orang je. Nak So check out. aku pergi level bawah sikit, which is benda paling jahat aku pernah buat lah Paling jahat lah kau rasa jahat gila. Jadi banyak lah. Oh tiba-tiba banyak pula. Tapi lah. Yang paling kau rasa, bapak aku tak pernah buat tu macam ni. Ni kau bapak mak aku tahu ni besar aku. Itu. Oh, aku kena tangkap Jaiz je lah. Kau buat apa? Suar. Tapi benda ni salah faham. Okay. Cerita dia macam ni. Aku dengan member aku, Awi dengan lagi seorang Azrul. Okay, kita orang ni naik motor. Waktu ni umur baru 16. Okay, belajar-belajar naik motor. Naik Bukit Ampang. Bukit Ampang ada view. Okay, view Ampang KL tu. Rumah aku dekat kat situ. Boleh bawa aku tu. Aku tu naik sana tu. Ya. Aku tu ingat, aku pernah pergi tapi tak sampai sebab aku tak jumpa jalan. Oh. Weh, Bukit paling- Ampam Bukit Tungku. Kalau tak tahu jalan, tak sampai ya, kat view susah. yang kita nak. Ya betul. tak sampai. Itulah aku cari. Dia kena ada orang yang dah pernah pergi. Ah, Oh, kena orang situ ke? Nanti kita Boleh. buat raya. Nanti kita jalan. Okay, lepas tu kita orang ni budak bertiga. Seorang pun tak ada lesen. And then lepak sebab macam ni lah kawasan kampung. Pada kita orang kawasan kampung lah, tapi kawasan tu hotspot. Betul. So sampailah dekat Bukit Ampang, kita orang tengok view sambil-sambil minum air coke semua kan. And then macam aku cakap lah, turun bawah sikit lah, sini crowded. Aku tak suka crowded, sempit. Turun sikit tempat gelap, and then aman lah sikit. Lepas tu kita orang pun talk lah about life. Cakap pasal life semua. Tiba-tiba datang satu kereta belah kanan. Ni kita orang tiga kat tengah kan. Datang satu kereta belah kanan, keluarlah semua perempuan kelab. Nampaklah seksi-seksi. Kita macam biar kita orang mau borak. Sampai lagi satu kereta, sebelah kiri kita orang pula
3 perempuan 1 pondan. Okay. Dia lelaki ada halkum tapi buruk gila ada make up. Dengan rambut purple kan. Cik, teruk tu. Ah. Dah macam ni dah. Buruk tu kau sumpah. Aku ingat Dan kau ridak tu jadi pondan. kau dengan rambut kau tak hati belahnya, rambut palsu tu pun kau tak hati belah, dengan halkum kau tersembul, tak payah tu. Buruk gila kau jadi perempuan. Rambut dawai. Rambut dawai. Sumpah. Yang mana nak try jadi perempuan ni, kau cakap wah kau buruk tu. Lepas tu sampai lagi satu kereta Jais. Sampai satu kereta ni, dia terus keluar, jom gerak, dia cakap. Alamak. Oi. Kita panik. Ya. Ingat polis rupanya dia bawa dia logo macam Jais tu lah. Dia pakai jaket. Sial. Aku macam Tiba kena pula kita. motor mana motor bagi tepi. Sini kunci dah minta Tapi kau kunci. time tu 3 orang tu memang semua lelaki lah. Kita semua lelaki, semua nak sulung. Faham? Lepas tu macam kita nak bercakap apa pun tak boleh sebab dia punya ketua ronda tu tengah tinggi suara kan. Ya. Bap. Aku macam aku tak Betul, takut apa? benda tu. Aku takut bapak aku. Yelah. Ini kalau bapak aku Benda-benda sampai jadi ni. takut dengan bapak orang lain polis ke. Sebab aku pakai motor Yelah dia. tu. Kalau motor dia kena sita kau meninggal. Pisang kau dah jawab apa Ya ni? tu. And then kita orang tak diizin kat motor, kita semua naik kereta, biar polis yang bawa motor tu. Aku ingat macam pergi balai lah. Rupanya masuk masjid. Masjid kat Pandan Indah. So bila sampai dia kat masjid tu, Pandan Indah KL. KL. dekat situ lah. Oh, So dekat. lepas sampai situ, aku tengok dekat masjid tu rupanya ramai lagi yang dah kena tangkap. Faham? Yang dah kena dibawa ke situ. So Dia macam pusat tahanan pula. kat masjid tu, ruang Kedo tu. siapa yang pakai seluar pendek kena pakai kain black card. Kita orang memang ya? pakai baju macam ni. Outerwear kita orang memang tutup aurat lah orang Ya, kata. kemana? Yang mana perempuan pakai kelab tu memang kena pakai telekung apa semua. Apa? Kau tahu yang pondan aku cakap tadi tu, dia pergi pakai telekung. Kena lempang bang orang Jais tu. Jangan lempang lah cerita dia. Dah Dia memang tak sedar kasar kau diri. jantan. Ya. gila. Dah dapat tu aku. Itu yang orang Jais, orang Jais tu cakap. Aku tak nampak alkum kau. Kau jantik aku benda tu. Bisu dia bodoh. Kena lempang meletup kau tahu. Macam kita orang dah duduk kat belakang. Dewan tu tak adalah bersama mana. Tapi bergema tau. Bunyi kalau kena lempang. Yelah semua orang senyap kot masa tu. Betul. Aku takut tu. Aku jadi apa lepas dia. Air maskara dia jatuh tu. Dia dah menangis. Aku cakap makin buruk je. Buruk dah pondan ni. Sumpah. Buruk gila. Apa dah fikir jadi tu Tak tahu lah. Itu pun aku tak faham. Antara pondan, pengkit, yang nak try tukar gender ni tau. Itu culture shock kepada korang? Mungkin sebab okay, itu pun salah satu dah cakap culture shock pun tak. Aku pun adalah kenalan yang jenis macam tu. Contoh dia perempuan tapi dia nak jadi lelaki. Aku tak macam nak cakap, dia kawan yang dia okay, cuma personality dia nampak macam lelaki lah. Kalau dia suka dekat perempuan ke, ada nampak lah seorang dua macam tu. Dia orang macam tak tahu, dia macam rasa diri dia lelaki kot. So dia jadi provider macam tu lah. Faham tak? Tapi kau dia tu perempuan. Kau kan perempuan tapi dia couple dengan perempuan. WLW lah. So itu culture shock ke kau rasa? Aku baca Pada dua orang tak? raca Kau ada lah. masalah apa? Kecelaruan Kecelaluan Identity. nak laki. nak lelaki ke Ah. perempuan. Tapi aku most personality pun dah nampak macam lelaki. Cara layanan dia dengan perempuan Tapi pun, Jantina dia memang perempuan. ya dia perempuan tapi dia gaya dia tu macam lelaki dah. Dia couple dengan perempuan. Rambut dia dah macam Oh ya, laki. sumpah. Rambut pendek Tapi handsome siut. Macam mana Sudah tu. Takut kau risau. pula ke Aku straight tu. Tapi memang mostly kawan aku macam tu semua handsome. Handsome teruk. Dia kalau perempuan, dia lelaki handsome. Ya. Kalau lelaki dia dia perempuan perempuan. macam kau cakap. Buruk kan? Macam tapak kaki aku sial. Dia certain. Aku percaya benda tu. Sebab ada yang perempuan yang jadi lelaki, Ya. diorang pandai jaga kebersihan diri, Ya. kemasan. Nampak Lepas tu elok diorang gila. make up lagi kan. Ya. So cantik. Mm-mm. Cantik at the same time handsome. Handsome. Kalau Tapi yang yang- berduit sikit, dia buat cucuk sikit je. Hidung dia kasi mancung sikit je. Tapi yang pengkit, yang badan-badan gemuk ni, Itu buruk. macam Itu tak kena tu. Tapi memang aku ni mostly memang nampak macam lelaki yang handsome lah sebab dia kurus kan. Teruk lah bagi aku kan. Dia macam mana dia aku punya kenalan daripada tempat kerja lama aku lah dulu. First aku macam tak perasan lah yang diorang ni ada relationship. Bila balik-balik selalu, balik malam lah. Aku kadang satu share dengan dia. Tapi dia tempat lain lah. Department lain. Balik selalu. Okay. Dah jauh sikit pada kita orang. Pegang tangan awet dia. Balik sama, tidur sama lah. Maksudnya kira macam satu rumah lah. Lelaki perempuan kan. So macam lah. Jais pun tak rush. Betul. So macam benda tu normal lah kan. Tapi memang sweet habis lah. Memang nampak dia punya provider dia tu. Ui. Pegang tangan. Dah ada Act of service dia memang jadi lah. Betul. So bila kalah lelaki. Kalah lelaki tu. Kalah lelaki. Sumpah. Tak tipu. Nampak dia punya tahap
hampir juga aku. Tahap nak jadi gentleman tu dah Ya banyak. tu. Ya tu. Cair kat kau. Cair. Mana tak cair tu. Tengok dah handsome. Lepas tu provider kan. Jaga awet dia. Macam sayang gila awet dia. Sampai sekarang aku rasa. Sampai sekarang Still Tapi lagi. diorang tak boleh ke mana tu nak dapatkan hubungan yang halal. Betul, tak betul dapat. lah. Aku macam tertanya jugalah kenapa boleh jadi macam tu kan. Dia cerita lah. Pada asalnya dia mostly yang pada pendapat aku yang jadi pengkit semua ni, diorang daripada sekolah satu gender. Okey, perempuan. faham Ah. betul. Okay. Malaysia sama. Betul. Sekolah aku rasa puteri. Ini pengalaman aku ada pernah lah bercerita juga kan. Alamak macam membuka aib kan. Tak kot. Okey. Tak apa kan pengalaman kan. Bantai. Dia cerita lah yang dia pada asalnya tak ada pun nak jadi laki tu. Tapi sebabkan once ada orang suka dia pada asalnya kan. Orang suka dia. Lepas tu dia pun macam okay, aku handsome lah ni kan. Dah ada orang suka aku kan. Ya tu. Bukan seorang dua masalahnya. Seorang betul bulan ni dengan orang ni. Bulan depan orang lain pula. Keliling pinggang. Betul. Macam famous jugalah dia dulu mungkin. So sampai sekarang dia setia lah satu-satu je. Tapi itulah aku tanya sampai bila nak macam tu je. Kau pun sendiri tahu benda tu takkan kekal. Betul tak? Macam kau ada pengalaman kau study? Pengalaman aku rasa baru-baru ni kot aku join VB area sini lah. Volleyball. Volleyball. Okay. Lepas tu aku masuk lah satu grup WhatsApp ni untuk pergi main VB lah. Lepas tu aku tengok lelaki-lelaki kat situ semua lembut-lembut tau. Okay, aku macam tengok ni okey ni, tak ada apa. Sekali sekejap lagi dah habis tu dia ajak lepak kan. Masing-masing jantan-jantan tu pegang tangan. Dia dah Melayu. Cakap itu first and last aku pergi VB. Ni laki-laki pula Laki-laki. Alah, hai. Kau cucuk leban tai bodoh. Tapi sekarang zaman sekarang tak tahu kenapa makin banyak. Sebab banyak enabler. Banyak yang support. Betul. Diorang ni Dia makin kata teruk. benda tu tak kisah. Benda tu macam dah normal dalam Teruk gila benda tu. Kau pergi dekat you ke? Kau tu dekat grup confession ke apa, dekat under universiti, ada je yang support benda-benda ni. Memang tak kena pukul. Terbalik bumi ni boleh tahu siau. Tak, diorang ni sampai macam mana Diorang dah, kalau diorang dapat penyakit baru diorang stop Ya kot. kot. mungkin. Dah bernanah dia punya tu ke? Sabar tu. Tapi lecturer aku dah Tak, sebab pernah. dia hampir nak pegang tangan aku. Stop Aku balik. Aku straight lagi. Elok-elok aku nak lepak mamak, dia ajak pergi nak kereta ni. Dia nak pegang tangan aku. Sorry. Aku tak pergi lepak ni first time aku datang Tak ada aku jadi datang. Tak ada dah. Dia sampai, macam lecturer aku pernah dia cerita, dia di-invite oleh satu persatuan ni, which is persatuan ni dia bercerita pasal benda-benda ni. Seks secara bebas, lepas tu seks luar tabi'i lah. Okay, and penceramah tu dia cakap kita tak boleh halang benda ni. Tak boleh halang. Tak boleh halang. Kalau korang nak buat, diorang akan buat tak? Kau buat lah beberapa banyak tangkapan pun. Betul. Sebat lah banyak kali pun, diorang tetap akan buat. Cumanya sekarang ni diorang nak reducekan penyakit. So kau tahu tak, persatuan tu dia supply protection. Alah. Itu. So problem solving dia is diorang bagi kondom. Diorang bagi macam kat perempuan pun pasang kat dalam protection. Ubat. Sebab benda tu memang tak boleh halang. Jadi yang kita boleh halang ni ialah is kurangkan penyakit yang boleh membawa maut. Sebab benda ni tak boleh cegah dah. Dia dah terlalu banyak. Ya doh. Dah macam zombie gitu. Ya. Dah berleluasa. So pergi mana-mana pun aku tengok pada zaman aku study dulu pun ada juga member aku yang macam tu juga. Tapi sampai sekarang mungkin dah berubah sikit lah. Dia dah minat pada lelaki juga. Aku mungkin kadang-kadang kalau pada pendapat aku lah yang diorang macam ni sebab mungkin pernah dikecewakan dulu. Kecewa sangat-sangat. So diorang macam decide lah, okay aku ni hello handsome kan, boleh juga je lelaki ni. So diorang pun try perempuan mana yang berkenan dengan dia. Tapi aku rasa, aku tak pasti pilihan dia tu, tahu tak dia tu perempuan. Aku rasa mostly tak tahu kot. itu bahaya. Aku pun ada juga tahu member yang tu macam tu bahaya. dulu. Aku rasa mungkin pasangan dia tu tak tahu yang dia tu perempuan. Sebab dia pun macam tu jantan sikit kan. Ada gambar dia? Tak boleh tu. Aib. Okay. Janganlah minta balik. Tak payah. Kita. Tapi memang elok sumpah. Elok lah. Sumpah. Handsome teruk. Tapi sebab kurus kan. Betul. Dia kalau yang macam manager KFC tu tak. Itu buruk. Tu buruk gila sumpah. Itu dia apa ni? Manager KFC. KFC. Manager McD. Manager.
Pekitnya style. Tak kena. Oh, okay, Itu okay. memang tak kena langsung lah. Badan macam lemak babi. Badan Sabar. macam lemak babi. Rambut perang. tak kena kan. Butang sampai atas. Kadang bukan butang, pakai baju berkola. Kau pergi masuk kebun lah siau. Sumpah. Sumpah tak kena kan. Semak. Buruk. Manager MACD Oh sorry MACD. Tapi most Diorang kat situ. Si manager aku bukanlah nak blame. Yelah. Kan? Tapi memang Tapi- mostly. Ya. 80%. Aku pun ada juga. Tempat kerja lama aku. Oh ya, serius tak? Tempat kerja lama aku memang adalah seorang. Tapi aku dia pun pernah bercerita kenapa dia macam tu. Sebab dia berhubung dengan lelaki lah. Dia pernah kahwin. Dah ada anak dah pun. Tapi sekarang dia dah go kepada jalan dah start bengkok-bengkok dah. Macam tu. Dia dah di couple dengan seorang perempuan. Dia dah anak. Tapi dia gaya dia memang nampak pekik yang paling buruk aku pernah tengok doh. Sumpah doh, sorry doh. Aku mengutuk doh. Tapi Sorry sangat-sangat. Bengket level doang kat atas. Tapi yang atasan paling buruk. Tu bengket. Ya. Tapi yang paling buruk. Aku tahu kenapa aku mostly banyak kenalan yang macam tu. Aku macam nasib baik aku straight tu. Aku straight lagi lah. Alhamdulillah she dah straight. Aku Saya rasa straight, bangsa-bangsa yang ni ialah bangsa yang bukan lagi macam ni lah, tapi dah wajib dah kalau kita maki ni. Ya. Sebab itu je cara kita tegur. Bukan tu. Dia macam okay, kalau kau nak tegur ke tak? Sebab mostly kenalan kau tu rapat. Aku nak tegur pun macam takut one day aku juga yang kena macam tu. Ya. Aku tak nak Takut. kita Kau ni tak nak sibuk benda tu. Betul. Tak nak nanti kita pula benda tu kena. Macam kita pun terminate ke tersuka. Macam aku cakap. Kena balik Takut kat kita. ter-return. Kena uji benda tu. Ya, betul. So aku nak Saya tegur juga. sangat pun tak boleh nak. So aku macam nasihat macam biasalah. Janganlah teruskan. Yang penting kita melestarikan tanggungjawab kita sebagai kawan. Ya, benar. Anjay. Betul. Kita tegur. Kalau nak buat kau buat lah. Jangan macam Adam kena dia. Kubur masing-masing. Kau Betul. belah dah. Betul. Tapi setakat ini aku tak pernah lagi dapat je tu. Cuma macam dia kata tak apa lah. Nantilah macam tu. Tak apa lah. Tanggungjawab kita untuk menegur. Kita dah tegur selesai. kan. Tu memang kita punya tugas kan. Kalau aku pun masa aku berniaga dulu dan kita pergi jalan, adalah datang rambut pacak-pacak kan. Tapi daripada badan dah tahu dah. Ini perempuan. Tapi baca-baca besar suara. Bro, bagi aku. One more. Bro, bagi aku kek. Alah, hai. Bro, Lepas tu aku tahu dia okay je kak. Aku macam tu. Lepas nampak muka dia rengsek lah. Macam, ya kak, akak nak apa? Aku dah tahu. Dia kau ni Cakap yang perempuan. perempuan pula. Macam mana tengok dia pick up kau. Sama perempuan. Pick up macam tu. Bro. Ya, caca dengan pakai spek petak tu kan. Aduh. Hai. Datang-datang berjalan beli kek lele. Lepas tu Caca nak suap girlfriend. Mati tu kau. Paling sweet kan. Paling sweet lah tu. Bro. Okay, aku rasa kita banyak sangat pantai Bengkit. Tak, tapi tu memang nampak macam menarik dah bagi aku. Ya, sangat menarik. Boleh ke kita buat satu topik untuk memang Bengkit saja? Jangan bawa pasal Topik tu memang banyak sekarang tengah situation tu. Ya, betul-betul. Okay, kita back balik tu asal, which is benda ni jadi masa zaman belajar lah. Betul. Okay, dia start daripada budak kampung pergi ke bandar and jadi ni. Budak bandar mostly elok je Ya, bangai. betul. Yang mana culture shock ni Takut daripada kan? kampung sebenarnya. Betul duduk kampung, study kat KL. Cakap bahasa Inggeris sebenarnya. Asalnya. Hey Mike, what are you doing here? UK bro. UK sangat. So bila sometimes bila tanya, pakai kelak dia tattoo rama-rama kat leher Aku baru kenal apa. Macam tahu je. Budak-budak dah, Alah, mengapendam. Alah, orang kampung alah start start. je. Caca. Pasal apa? Mau pelak. Duk keluar negeri pelak. Pelak. Tanya mana? Dan dah gini aku somban. Alah, sorry somban. Sampai nak ke. Ya. Alah, Kampung sikit boleh. Macam mana sikit boleh. Dia lebih pada pekan ke apa? Dia nak kata pekan, dia macam Ipoh. Oh, faham. Pekan dia macam Ipoh, kadang hidup kadang mati. Oh. Betul, faham? Okay, antara benda yang berlaku juga dekat zaman belajar ni is mixed gender satu rumah. Oh. Dengan alasan apa nak jimat lah. Tak boleh pakai alasan nak jimat ni. Tak boleh. Carilah kau lelaki. Jantan perempuan jantan perempuan. Betul lah tu. Perempuan satu bumbung. Dah Ace nanti. Ya, memang kena Bahaya. rush. Aku harap sangat orang lain macam ni kena rush. Ya tu. Macam tempat aku tinggal sekarang ni, memanglah, sorry tu saya, Jais lembab buat dia. Lembab bila. Kau report lah macam mana pun. Orang tua pula. Orang pun susah. Nak start van tak boleh nak start. Sebab aku pernah je report juga benda ni. Sometimes memang aku tak tahan. Aku report satu rumah ni sebab dah dengar bunyi belik-belik. Tapi beberapa kali pun aku report. Jangan buat suara macam tu. Risau.
Tit. Berapa kali baru aku report, aku rasa dia dekat 3-4 kali. Sama juga. Jadi tak tahu lah nak kena bayar dulu ke apa. Pada aku Mungkin sebab berleluasa. So, diorang macam dah tak kisah dah benda tu. Okay, orang report pun, okay, tak apalah. Nanti. Nanti-nantilah tunggu. tiba-tiba bunting pula. Ya. So actually kalau aku as Jais, aku tahu kalau aku tak buat rusuhan, nanti orang yang report tu akan mati harapan dia. Macam, tak ada orang bantu aku. Kalau aku, sebab aku rasa macam tu. Macam geram lah. Aku dah buat report bukan sekali, 3-4 kali. Sampai aku merayu kat report. Tapi sebab aku tak mampu nak tegur. Okay, aku tak mampu nak tegur. Sebab diorang tu macam pailang-pailang jugalah. Ya, tahu kita ni kan dia bawa geng dia pula, Kita pula yang kena. Diorang ni jenis kaki minum lah. Kalau lalu depan memang bawa masam alkohol tu. Jadi kalau ni dia bukan betul pun. Kan ada sebat kau mati. Pakai pisau lah apalah. Tu bahaya. So aku boleh serahkan kat ni je lah. Pihak berkuasa. Tapi pihak berkuasa pun tak buat apa lah. Kecewa lah dengan Jais. Kenapa sekejap? Okay. Jangan sedih. Sabar-sabar. Kita kat mana tadi pasal perempuan dengan lelaki satu rumah kan? Yes, mixed gender in one house. Ui, you translate seka-seka lah. Walah. Skipping. Kau rasa rumah kau macam tu? Kalau kau duduk mana? Kau sewa? Aku sewa dekat Melaka dulu tak. Rumah aku memang jantan je. Adalah kawasan-kawasan tu yang Kawasan-kawasan aku tu, ke? situ banyak tau. Situ banyak. Ya ada flat. Flat taman perumahan ada 3. So situ memang banyak student lah. Yang aku dapat discover satu rumah dekat flat tu. Memang dia orang sewa lelaki perempuan. Satu rumah? Asal Yang macam aku buat terkejut je. Okay lah. Perempuan tu kos dia meskom. Okay. Lepas tu yang lelaki tu, dia apa nama kos tu? Alah, dia pakai jubah. Law. Bukan, dia pakai jubah, pakai vest. Macam Jais lah. Tapi okay. Acis tapi siapa? alah. Acis tu macam agama Islam lah. Kira dia budak tu macam kos berkait dengan agama Islam lah. Tapi rumah dia tu yang mix tu. No. Rumah dia? Ya. Aku macam, kau pergi masuk ATM pakai jubah, pakai kopiah, semak-semak. Kau balik rumah dia cabut jubah, pergi masuk rumah dia tu kan. Lelaki perempuan duduk situ. Aku macam fucked up lah. Buat malu agama kat lah sebenarnya. Kalau macam dekat UiTM Shah Alam, yang paling, bukanlah yang aku nak sebut paling pun, aku tak nak pukul rata. Tapi yang selalu aku dengar is budak law. Sebab diorang tahu undang-undang. Diorang tahu kalau diorang buat benda ni, apa jadi kat depan ni. Diorang dah fikir. Dah tahu dah. Kita boleh counter macam ni. Kita boleh counter macam ni. Tak berat dulu. Sikit je. Biasa je bayar dah settle lah masalah. Kalau diorang punya expectation, diorang akan kaji kalau kantor apa nak buat. So diorang boleh fight benda tu. Sebab diorang pandai. Itu bahaya dia. Salah guna kuasa pula bodoh ni. Even aku pun pernah je dengar cerita pasal seorang lelaki dengan seorang perempuan, which is orang memang tak tahu diorang ni couple, tapi actually diorang selalu buat benda hubungan intim ni lah. Tapi kenapa tak pernah kantor atau like perempuan tu tak pernah muntah-muntah ke? Sebab diorang berdua ni pandai. Contohnya yang perempuan ni dia pandai apa tau? Dia tahu tu circulation period dia. So dia akan tahu tarikh bila dia nak buat benda tu. So dia always sihat. Tak ada masalah kesihatan. Tapi takkan lah. Takkan tak tahu. Tapi itu yang aku baca dekat Google. Dia keluar satu cerita ni aku baca. Tapi dia orang akhirnya kantor lah sebab buat kat sekolah. Aduh. Tempat tak clean. Dia belajar kat sekolah lah. Siau. Lost budget. Lost budget. Bas sekolah pun tak boleh nak bayar. Parah. Itulah permulaan daripada sekolah lalas dia terbawa perangai tu pergi masuk ke rumah sewa lah. Sometimes bila kat rumah sewa ni pun orang yang awalnya elok pun boleh terpengaruh. Sebab manusia ni ada nafsu. Yes. Okay. Macam kawan aku bawa perempuan masuk rumah. Aku awalnya memang janganlah tapi janganlah. Macam je janganlah. Bukan nasihat. Cakap bagus sikit. Awalnya macam janganlah, tak baik macam ni. Lama-lama aku pun trigger juga. So benda tu kalau tak dicegah memang dia akan merebak sikit. Benda tu kebiasaan balik. Betul. Lala kau terpengaruh. And then kau tak nak kena palau dengan housemate. Kau buat benda sama. Ya tu. Jom aku join sekali. So tu orang cakap pilih kawan ni pilih yang betul lah. Betul. Pilih rumah pun kena pilih rumah yang betul. Sewa. Macam aku kan duduk bilik sewa kan. Share.
share. Tapi laki-laki lah. Okay. Ya, aku faham. Orang yang Kenapa kau rasa macam aku? takut lah. Sebab orang yang apa ni, kira macam agensi ni, dia suggest kat aku nak Campur. mix ke nak Memang ada single. Memang diorang ada buat. Kalau boleh single lah, saya Muslim macam tu. Takut lah doh. Tapi rumah depan aku tu share. Campur. Aku rasa bukan bangsa kita kot. Kita Bangsa belum kita. gila. Serius lah. Wow. Selalunya apa yang aku tahu kawasan aku tu ada mix tapi dia bukan bangsa kita lah. Ni pakai tudung lelaki Melayu ada, perempuan Melayu ada, lepas tu Chinese ada, Indian pun ada. Tapi Chinese Indian tu perempuan lah. Yang lelaki perempuan tu tak pasti dah kahwin ke apa ke. Aku Tapi takut ke terkejut. Kawan aku pernah cerita benda ni. Dia share satu rumah sebab dia ni pun memang dah tak ada rumah dah. Rumah ni dia macam townhouse. Tapi townhouse kan atas lain bawah lain. Tapi yang rumah ni dia cerita sebelah sini lain, sebelah sini lain. So diorang dihubungkan hanya dengan tandas. So dia ni tinggal seorang, kawan perempuan aku ni. Jadi kenapa dia, aku tanyalah sekarang duduk mana. Dia kata dia paksa juga nak duduk college. And then rupanya dia cerita memang sebelah ni rumahnya dah kahwin. Jadi one day tu kawan aku ni pergi mandi kat tandas. Dia ni mandi cangkung tau, dia bawah shower. Mandi cangkung semua. Rupanya selama dia mandi, suami orang tu duk intai dia dekat pintu tandas yang connectkan tandas tu. What the hell? So dia toleh, dia nampak lelaki tu terus tarik pintu. Dia trauma, dia menggigil lah. Dia cakap Yelah, kau kena skodeng anjing. Walaupun sian dia orang sabar. Orang sabar bain tu. Tapi dia bukan, walaupun dia bukan Muslim, tapi yelah humanity lah. Takut duk. Takut. Trigger tu kalau aku. Tak semestinya. Aku punya tu kak. Kalau berlaku kan. Shaking. Takut tu. Tiba toleh. Wey. Sebab dia gambarkan muka lelaki tu macam muka binatang yang tengah betul-betul lapar. Dia tengok makanan tau. Macam tu. Macam tu. Bahaya lah benda tu. Okay, antara lagi satu benda yang boleh dikira culture shock pada aku ialah dark side. DS. Yes. Ada dekat Twitter, ada dekat mana-mana. Telegram lah paling banyak sekarang. Banyak orang buat kat pasal sini sekarang yang kalau kita buat live TikTok kan, nak sedap-sedap PM. Sedap PM. Itu masuk tele kan? Tapi real ke betul? Tahulah aku mana. Dia lebih Kau tak pernah try? Pernah. Try lah. Experience. Aku takut dah. Aku macam overthinking. Kalau aku tekan link ni, nanti aku punya tele ke mana pula. Sebab kita pernah buat satu test ni, which is aku dengan kawan aku. Okay, dapat DM dari tele, nak ringan-ringan, nak fun-fun ke tak. So kita lelaki bila otak dah link masing-masing, boleh. Tapi kejap, standby. Aku cari gambar, aku cari video which is lelaki tengah masturbate. Okay, so bila video call tu on je, boleh nampak daripada skrin perempuan tu, ini ialah phone yang letak depan kamera. Sebab nampak. So kita pun letaklah phone depan kamera kan. Kau tahu apa jadi? Perempuan tu terus off call. Aku tahu tu bukan perempuan pun, tak tahulah kan. Tapi yang sebelah sana terus off and call. And then dia terus cakap, aku dah dapat video kau masturbate. Aku tahu IG kau, aku tahu itu ini, username kau, aku akan viralkan kau. Kalau tak nak, transfer lah. Itu yang takut. Itu tapi orang orang takkan buat cerita dia. Tapi bagus lah aku buat macam tu macam okay, kita nak tengok juga cara diorang macam mana kan. Lepas tu kita orang just reply, oh kau ni video ni kita orang hantar video yang kita orang tunjuk depan tu. Dia block lah kita. Sebab benda tu tak jadi. So kita orang yang viralkan dia by tengok username apa kat tele semua. Kalau ada nombor telefon pun kita orang expose benda tu. So suruh just nak community berhati-hati lah. Kena cegah harum tu. Kerak-kerak buat live kan. Nak sedap PM. PM. Kadang-kadang aku masuk live macam contohnya orang tengah. Sekarang ni kerap masuk aku orang tulis Al-Quran yang manual tau. Ada. Tapi ada juga orang letak nak sedap-sedap yang macam fuck dah lah gambar. Tak tahu ada pakai DP fake apa. Budak Melayu pakai tudung. Kadang sekarang pun bahaya tu. Gambar username dia I'm horny. Macam bodoh. Masuk dekat live orang tengah tulis Al-Quran pakai hot one. Ya. Tapi diorang dah juga sebab ada pernah lah aku tengok dekat thread kot. Baru-baru ni ada orang guna DP orang ni tapi bukan orang tu sendiri. Ya. Bahaya. Owner tu bising kan? Ya. Siapa ada yang buat report pun bersepah tu benda tu. Bapak dia orang mesti lah. Bapak budak tu mesti lah macam trigger ke kan. Anak aku buat macam ni. Padahal bukan ke DP fake. Kesian orang macam tu. Banyak kena perempuan lah. Laki susah sikit nak kena. Tu perempuan pun kena jaga-jaga kau buat konten TikTok tu kan. Gambar pun kena macam jangan fully lah ataupun selalu show off muka. Juga benda tu orang boleh pakai untuk fake kan account.
Yang diorang yang nak, bahaya. nak sedap-sedap ke Ya, kan. yeah, betul. Sebab macam kat thread ni gambar perempuan, lepas tu muka bukan AI ke apa, memang Dia orang real, lah, real. dia punya muka, tapi caption ingat badan kecil ni tak pandai goyang lah, macam tu. Tapi Lepas tu bukan dia sendiri, bukan bukan dia, orang tu bukan dia. Betul. And Banyak lah viral. Itu dah kira menganiaya orang. Betul. Bila kita Kau visit yang nak, profile kau tak nampak lah. original yang komen kan. Kau take down sekarang video aku, selalu aku saman Ya, apa lah. Kesian lah orang Sekarang ramai orang buat report polis benda-benda macam tu, account fake tu. Tapi dekat UiTM pun, UiTM terus aku sebut, dekat universiti lah secara Aduh. Nampak sangat risau nanti budak-budak UiTM ni datang. Secara basically secara generally lah. Generally jangan mention terlalu. University ramai je yang buat DS. macam tak cukup duit. Rasa tak cukup duit, nak top up duit. Buatlah benda-benda macam tu. Sebab diorang ni nampak fast money yang banyak. Tapi betul lah, aku rasa budak UiTM kan. Oh lah buat. Memang mostly okay. Ya, betul. Tempat aku sekarang ni kat Setuju kan. Oh sorry, terbalik ke tempat pula. Oops. Pada aku satu tempat ni lah. Nama dia nak sebut ke tak? Tak payah. Sebut okay. Isoho pot paling Airbnb paling paling siau tu. student. Ya, student mostly pengalaman aku pernah lah ada member aku cerita lah. Dia tengah lepak-lepak dekat Isoho tu ada kolam. Lepas tu nego-nego ni datang tegur diorang. Macam ada buat servis ke? Dia speaking English lah. Memang aku macam buat macam marah lah. Benda kau ni. Dia ingat mostly budak-budak perempuan yang datang lepas situ semua nak ada buat servis. Memang aku macam memang sumpah serana ni lah. Bengang lah. Apa budak-budak dia bukan Nepal, dia macam Negro mostly ramai kat sana kan. So macam memang banyak lah. Mungkin dia tahu budak-budak student situ ada buat servis tu. Isoho tu banyak tu. Ya, betul. Dulu masa aku nak cari rumah kat sini lah, dapat kat Isoho. Pasal aku tanya member aku yang duduk Shah Alam lah. Okay. Dah duduk Isoho tu. Isoho bahaya. pot memang pot je lah. Isoho lagi satu ni Menari U. Ya betul. Menari U lagi Menari pasal U. pas yuk. Sumpah. Itu student MSU ramai situ. Ya. Tentu aku dapat rumah Isoho dengan Menari U tu lah. Aku tanya member aku, nak duduk sini ke? Tu orang kata tak payah tu, takut ramai budak-budak tak betul lah. Ya, betul. Takut terjebak lah. Takut terjebak. Kita tak tahu kan. Kita kadang Takut naik iman kita naik ni. turun. Iman naik turun je risau tu. Mana Mana tahan tahan. dia. So aku pilih jalan yang betul. Benar. Duduk ni Jauh lah. Jauh kan. Selamatkan diri jauh Ustaz. daripada MSU. Orang bekerja kat situ. Tapi kau sanggup lah ulang alik jauh-jauh macam tu. Rumah aku tak sampai 2 kilo pun. Oh, faham. Daripada sini lah kan. Kalau macam tu okey lah. Kat mana kau dah selamatkan diri kau dulu. Takut Betul. tu. Tapi kesian dekat orang yang dah terdesak. Means like dah tak ada rumah, study dah nak mula. Terpaksa duduk situ. Lala terpengaruh. Orang kat situ pun dia letak sewa murah tu kat situ. Dia pengaruh lah kan. Bila member kau dulu-dulu dah pernah buat. Kau nak side income tak? Dia pun macam mana? Dah start mula kan. Dah start benda tu dah pengaruh. Income pula ngam. Dia bukan murah-murah lah. Ratus-ratus. Gambar, video, live call. VCS. Yes. Video cost. Lepas tu sampai yang memang dah jual badan lah. Jual badan memang ambil power ribu lah. So tak ada dia kan dengan nak berangan lah. Ya. Kesian kau tu. Tapi nak kesian pun diorang yang bodoh kat lah. Pada aku bodoh lah. Yang pilih jalan tu. Nak sangat fast money. Betul, fast money. Diorang rasa benda tu macam semang dah. Ambil je lah kerja ni, tak payah rasa susah hidup aku. Cari curi ready, senang. Masa aku sekolah menengah pun, pernah lah viral satu batch aku. Dia dah pindah sekolah. Tapi gambar dia boleh keluar kat kita orang ni, kat WhatsApp. Sampai gambar tu masuk kat siapa? Dekat pengetua. Pengetua yang dapat. Bishang weh. Bishang. Nak tahu muka mana dah. Sebab kita orang semua kenal budak tu. Tak expect lah dia jadi macam tu. Tapi aku rasa sekarang dia dah berubah. Tapi memang dia buat lah. Memang muka dia. Tak apa orang dia memang dulu tak ada AI lagi. Sekarang ni muka kau pun boleh jadi AI kan. Tak ada hal. Dulu ada satu zaman kita panggil deepfake tau. Dulu ada satu zaman kita panggil deepfake. Itu yang Ustaz Zaidros pun orang pernah buatkan dia video dulu. Itu jahat lah. Itu jahat. Itu kesian betul video tu. So tapi kawan aku ni real. Yang mana yang perempuan ni kan memang jadi kat dia. Sebab dia pun akhirnya kita orang dapat tahu dia pun buat servis tu juga bila dia dekat tukar sekolah. Dia kalau ke bandar.
Tak, aku sekolah kat Ceras je. Nak cakap bandar pun Bandar almost jugalah. lah, almost. Dah Faham. bandar dah. Dia kalau keluar bandar, kalau masuk kampung. Dia yang tu. Location sekolah aku tu. So sekolah tu bercampur lah. Ada orang kampung, ada orang bandar macam tu. Mix. Tapi aku tak faham zaman sekolah parent tanggung kot. Aku nak cari duit apa lagi? Ya, makan kau Mungkin dah. tak cukup. Diorang tak boleh nak extra lagi. Nak Mungkin nak lepak. duit extra tu. Nak kau melepak. Itu yang melarat sampai U tu. Dia sekolah menengah kalau dah biasa, U kau tinggal jual badan ni lah kot, aku rasa. Sampai dah tak tahu malu. Dia awal-awal ni Spike dia memang takkan berani lagi. Dia mesti akan ada pemikiran yang patut ke tak. Tapi aku nak tahu sangat apa yang trigger dia orang ni untuk buat lah. Tak pernah tanya. Jalan je lah. Try lah tanya macam aku curious. Tu aku tanya, kenapa kau macam ni So diorang akan kadang diorang akan sikit-sikit cerita lah. So diorang cerita lah. Dia akan ada explanation orang sendiri lah. Sebab ada aku kurang sikit kawan dengan perempuan. So itulah dia pasal dark side ni. Dark side which is yang perempuan yang menggunakan alasan nak cari duit Bukan tepi. perempuan je, lelaki pun ada juga. Ya. Dia pun Laki ada serius. tapi laki nak attract apa? Perempuan mungkin. Dek, abang ni pesan ni, dek. Sama kumpul juga. Orang tengah masuk. Mana? Masuk mana? Masuk buntut. Masuk buntut lah. Dia keluar je nak kentut. Tapi betul lah. Ada yang betul-betul. Tapi mostly lah yang aku tahu gay. Ya. Gay Laki attracting Ya, gay. macam aku cakap tu lah. VB tengok lembut-lembut lah lagi. Gampang. Parah. Ya, parah duk. So yang aku boleh simpulkan dekat sini pasal dark side ni lah. Tak perlu pun kau buat benda tu. Sebab langsung tak berkat. Satu sen pun tak berkat. Jalan pintas. Nak macam mana jalan pintas dapat Sangat duit. pintas. Sangat Ya, pintas. Masuk mana senang, neraka easy. nanya. Betul je. Sangat pintas ke masuk mana? Faham? Jalan dekat titian sirat. Tak dan. Takut sebelum ni dah kena tolak. Ya. Tak payah kau masuklah situ. Itu. Tak lalu lah. Sometimes korang memang rasa Tahu korang juga kita sempat blame. bertaubat. Tapi kau tak tahu dah mati tu bila. Ya. Kau tak tahu. Takut time kau tengah tu lah kau mati. Sudah. Buruk nanti. Buruk gila tu. Ya. Buruk sangat. Kau Mayat. banyak kau buat benda macam tu. Tak, kau bayang mati, gambar polis forensik tu ambil. Memang lighting semua cantik. Oh, mantap. Kecang. Tapi mayat dah keras. Pakai berai hitam, Ni, pakai spender kan. Ada apa macam Macam kon tu. Warna kuning 01. 02. mayat. Oh, Itu padu. 04 ada kondom kat tepi. Dildo. Tu 05. Orang selalu Dia pakai sumpah. 06 vibrator. wow, kau 07 titik balas sungguh. macam experience apa ni? Kau nak tengok benda ni. Bahaya siapa dia ni. Bahaya sangat. Bahaya. Kalau layan ni lagi teruk ni sebab. Nak kari tak tumpah tu jangan. Kita kena kari dah tai. Rosak. Aduh lah. Okay. Kita semangat sikit. Okay, kita habiskan agak dasar tadi. Sekarang kita pergi ke zaman which is right now lah, present time. Sekarang kita pergi pula dekat culture shock yang berlaku dekat office ataupun tempat kerja. Sebab benda ni ada je. Contoh macam kawan aku daripada tempat kerja lama elok masuk tempat kerja baru, dia office Cina. Okay, aku bukan nak bodoh dengan Cina ke apa, tapi yes, Cina lantak diorang. Diorang nak minum ke apa, ikut itu diorang. Sebab diorang tak ada hukum kat situ. It's okay. Tapi member aku Melayu ni bila tukar masuk kerja sana, terus bawa balik agak tu botol. Alah. Itu letih. Risau. Itu Tak kuat letih. betul Iman tu. Tak tahu lah. Maybe nak join the clique ke apa, nak nampak macam Nak nampak kita ni. rugged ke. Siapa? Bos-bos. Bukan. Klik. Dah. Aku tunggu kau habis buat bunyi nanya. Okay. Lepas tu ada juga culture shock yang jenis dulu hormat. Maknanya sebelum masuk sekolah bila nampak senior kita, abang, Kak. hormat. Masuk office maybe dah terbiasa sangat ataupun dah terlampau selesa, panggil nama je. Tu lah. Aku- Sudah. Dia macam dia gap umur tu sebenarnya main peranan. Aku kena nama. Gap umur main peranan juga. Tapi kalau macam lelaki, kalau beza 5 tahun, 10 tahun pun okey lagi. Kalau nak panggil nama and kau aku. Sebab lelaki tak kisah sangat. Ya. Tapi Perempuan kalau lah. pada aku lah, kalau dah nampak orang tu dah start beruban ataupun dia ada pangkat, walaupun Pakat memang tinggi, contoh founder company. founder ataupun bos-bos bawah sikit, itu should be respect lah. Sebab kau kat tempat kerja profesional. Abang ke, bos Kalau ke. nak panggil nama, panggil lah. Dalam office ni kau panggil je. Ya, betul. Gelaran yang patutnya panggil kan.
be professional at work. Bukannya kau anggap semua orang tu kawan, kawan. Nanti orang jadi menyampah pula dengan kau. Itu antara benda yang culture shock yang aku tengok bila berlaku kat office lah. Sekarang aku tanya korang tempat kerja korang macam mana? Culture shock yang pernah korang saksikan lah. So far setakat aku kerja dulu lah. Aku dulu tak ada office lagi. So aku kerja F&B. F&B ni diorang pun Batak juga. Nak cakap Batak panggilan tu pun mungkin lah kan sebab contoh. Dia ni umur dia tak jauh mana dengan aku. Tapi dia nak orang panggil dia gelaran dia juga. Contoh macam kalau dia manager panggil dia Miss. So setahun dia suka panggil Miss lah. Tapi aku okay je panggilan tu. Cuma kalau aku sendiri aku tak kisah pun orang panggil nama aku ke. Sebab dulu pun aku pernah ada pangkat jugalah. So aku macam sikit korang lah. Tapi asalkan kau hormat aku. Aku manager ni kau macam ada bos datang kau panggil aku patutnya. Kalau tak ada bos aku okay je. Kau nak panggil nama aku ke apa. Macam kau? Aku pun ni sini first time kerja. So first time kau rasa apa yang kau rasa? Semua nampak okay lah. Sebab aku kan masuk kira aku paling muda. Ya kau paling muda? Kau rasa kau paling muda aku rasa aku paling muda lah kan. Okay. Lepas tu semua aku panggil akak abang. So nampak dia macam bos sikit, panggil bos. Gitu. Tapi kat tempat kerja normal lah benda tu. Kalau kat luar okey jadi kawan, tak ada masalah pun. Kat luar je panggil tak bahaya tak ya. The business is business. Yes. Okay. Real life kat luar kau nak buat kawan ke, kau nak jadi lawan ke ikut. Sebab aku belajar satu benda pasal tu is memang tempat kerja ni ialah tempat orang profesional. Kau tak ada masalah nak hormat, nak panggil, nak menganjing ke apa ke. Bukan tempat dia lah. Mana tempat kerja, tempat cari rezeki. So pada orang kan trigger kan benda macam tu. So better kalau rasa benda tu tak bagus tak payahlah. Semua orang dia macam trigger tu lah. Balik je pun. Itu lah. Itu je kau cakap lah. Tak apalah bagi aku bercakap lah. Parah. Betul-betul ada rakyat tu. Lost. Bak office ni. Tak tahu nak cerita apa. Saya budak baru. Lagi satu, masalah kat office ni ialah, bukanlah masalah. Dia just culture. Culture boleh, nak panggil surrounding atau environment pun boleh. Ada certain tempat kerja which is kau memang tak boleh buat bunyi. Ya tu. Memang kau kena macam diam. Macam kerja dalam library. Shut the fuck up. Bosan gila. Like kandidat. Tak habis. Itu paling boring. Aku nasib baiklah aku dapat bahagian content creator ataupun editing. We need music. Sebab kita nak be kreatif. So kau rasa sekarang kita punya office ni okay ke tak okay? Memang okay lah. Okay gila. Tak dengar ni. Fun is good. Kau boleh interact dengan ni. Tapi kau still jalan kerja. Itu good. Itu macam good. aku macam aku boleh dua-dua. Sometimes je tu kalau aku stress bekerja tu, aku nak diam sekejap. Kau jangan kau makin bertambah serabut, makin serabut dong kau. Diam dulu sekejap. Kau shut the fuck up. Ya tu. Aku tak boleh macam kalau aku ni ada masalah migraine. So bila time tu dah serang, bunyi datang tengah cahaya sumpah rasa macam stres kan. Kau diam sekejap boleh tak? Memang boleh jadi pengang. Diam karidak tu sumpah macam tu. Dia buat bisa depan kau je. Like karidak tu sumpah. Diam dong kau Diam. Diam. Ini boleh serang kau ni. Ini salah satu juga. Dah start lah. Kau lah gini. Tak canda. Canda bos. Ngomong. Itulah. Aku memang terus terang cakap aku memang tak boleh. Kalau kerja dekat environment yang senyap. Aku rasa kerja kat kubur weh. You tu. Makin bertambah kan tu. Ada soal dengan malaikat dia. Tunggu turn. Kalau macam tempat tu terlalu hektik ataupun terlalu happening dekat aku, kalau aku rasa macam nak rehat ke nak senyap sikit, aku sendiri akan bawa diri. Itu cara aku. Sebab takkan aku nak minta satu office diam. Itu aku siapa lah macam tu lah. Bawa diri sendiri. Lepak je smoking kat luar kan. Smoking buat kerja kat luar. Betul lah. Kalau aku stres aku nak apa? Tak smoking. Ini air. Apa healing dengan lagu. Boleh ke? Masuk bawah meja je. Bawah meja je. Sedut Vicks tu lah. Vicks tu lah. Faham? Feel lah. Migraine kan. Dia sampai sini tu rasa dia. Dia migraine sampai satu kepala kan. Dia ada separuh ada separuh kan. Aku half belah kanan paling kadang-kadang kan. Sebab cahaya. Lepas tu sound. Belah kanan pakai Vicks tu. Tutup sini tutup. Nampak lah. Try tu. Gentle. Dia pusing. Dia macam pengalaman isyak dadah sebenarnya ni. Bahaya ni. Pernah ke?
Yes. Dia pusing. Oi, nak. One more time. Dia macam ni. Masuk tu tak. Aku feel. Betul masuk. Aku yang feel. Oh dah. Mana Okay, dah kacip lah, teruk lah. Itulah pasal culture shock kat Fiz. Lain daripada tu, yang korang rasa culture shock, mungkin aku dah terlepas pandang ke, yang aku tak cakap, korang nampak ni perubahan yang secara tiba-tiba. Macam aku tak ada sangat. Sebab pengalaman pertama kali bekerja. Dah dapat environment yang best gila kan. Sebab ya aku kesian kat member aku juga yang first time masuk kerja. Tapi office memang senyap gila. Cakap-cakap dia. Dah tempat tak ada partition. Oh shit. Meja macam meja kat kantin makan tu. Ui, nak. Oh shit. Kau buat kerja memang tak ada bising. Betul-betul Nak buka kena- YouTube dekat laptop Meja company, PC company pun kena block baik. Kau dengar Oh, aku bapak shit. tak best. Macam sedih lah tengok diorang kan. Tapi Nak macam mana? tahan sikit lah dah nak habis lah weh. Good luck dah. 1 bulan lagi Hmm. Carilah tempat kerja yang betul Ya. Yang sesuai dengan Nak jiwa cari korang. Cari tempat kerja best, bos best, Hmm. environment tu. Orang kata apa, do what you love what you do kan. Yes. Shut the fuck up. Bukan. Itu tak betul pun. Itu tak patut. Itu tak ada masuk pun sebenarnya. Ha. Kau Syida macam ni Syida? I mean Bagi like, aku macam aku punya experience sekarang masuk kerja ni tak banyak. Cuma dulu aku kalau boleh aku dulu taklah bising, tak senyap. Sometimes aku cakap apa dulu? Aku tak bising, aku tak senyap. Cida yang Diam tak dulu. lu? Okay. Sekarang okay lah. Mungkin team. Aku dulu kan department lain. Department lain tu okay je. Best juga sebab mostly bayi-bayi aku. So diorang ngam dengan hidup aku. Vibe lah. Vibe. Tapi bila diorang stop sini pun okay. Cuma perbezaan umur tu lah. Cuma Yeah. aku nak hormat diorang. Tapi so far best tu kawan dengan yang lebih banyak diorang punya experience kan. Tanya apa benda, pendapat diorang. Betul. Orang-orang lama ni Mantap ni. cu. pengalaman dia. ada kat semua macam ni. Betul. Best Syok. Banyak pengalaman lah. pengalaman mendewasakan kita. Oh, alah. Bila diorang berkongsi pasal apa ragam manusia, macam ni diorang handle. Best lah. Betul. So sometimes problem kau tak expect pun dia akan datang dalam bentuk macam mana. Kerana manusia ni banyak. Betul. So Karena. apa? Kau boleh tanya Karena kan. Bertanya experience dia sebagai dah kahwin macam mana. Pengalaman. Bukan pengalaman tu. Malah macam mana nak handle rumah tangga. Itu. Kau ni bila Aku cakap apa-apa tapi dia yang kata aku tak cakap apa yang tu. Aku tak cakap apa pun. No. Okay. Jangan. apa? Siapa? Yang Nabila Huda jadi apa dalam Libang Libu? Anja Baby ya. Dia kelakar je. Dia Tak tengok tu. Aku tak tengok lagi Tengok. Should watch lah. Sebab kelakar tu. Dah Filem habis tu kan. betul. Tak ada power gam dah cerita tu. Kat Netflix Netflix pun mungkin ada nanti kot. Nanti akut. Aku pun tak ada Netflix. Tak tahu nak tengok. Link haram ada banyak. So out of yang kita pernah berbincang tadi, ada tak lagi maybe yang kau rasa benda tu culture shock? Tadi kita dah sentuh pasal dark side, kita dah sentuh pasal pengkit, kita dah sentuh pasal DS. dia dah sebut tadi. Apa tu? Rumah Budak kampung masuk bandar jadi monyet macam tu, tiba-tiba pergi club apa semua. Nampak Bukan sangat macam tu. Okay. Sabar. Sabar tenang. Apa lagi? Pasal tempat kerja. Ada lagi yang lain daripada tu yang kau rasa ini culture shock? Apa lah? Sebab aku tak banyak pengalaman yang teruk. Mostly Boleh? semua macam okay lah pada aku. Aku macam pengalaman tu nak bebas je. Betul. Nak bebas tu macam tak adalah teruk sangat. Bebas yang biasa Bagi- lah pada dah. aku. Meningkat usia kan. Tak kita nak menghadap benda sama kan. Ya betul. Aku paling teruk pun mungkin keluar lepak lewat balik lewat lah. Itu faham. paling aku cari partner ke okey lah. Nak buka air sendiri macam jahat juga kan. Sendiri. Tapi ni just pengalaman. Ya pengalaman. Pengalaman. Aku bukanlah masalahnya zaman study dulu. Zaman study kan. Kau cari lelaki tu bukan sebab kau nak apa pun, nak kenderaan diorang je. Betul tak? Lelaki mesti buat kereta. Ya, tapi college aku dulu dia motor banyak. Aku faham. pinjam, aku rapat dengan diorang pun sebab nak pinjam harta lah. Kenapa jahatnya betul. aku? Pinjam motor. Tak apa Sorry dulu guys, tu. aku bukanlah manfaatkan korang pun. Tapi cuma macam okay, korang ada kenderaan. Kita macam give and take. Kau panggil pinjam, aku isi pinjam kau full lah. Aku taklah jahat. Aku pinjam, pulang balik dengan keadaan baik, sinyak full lah. Dah okey je. Tapi benda tu common sense Ya, sebenarnya. common sense. Kalau Ya. pinjam barang orang Ya kan. betul. Jagalah baik-baik. Betul.
Itu paling jahat lah kau pernah buat. Paling jahat lah aku rasa. Oh, baik tu. Aku tak tahu. Aku nak cakap aku baik pun tak. Tapi so far itu kot. Aku rasa macam aku menggamekan lelaki lah. Rapat dengan orang tu sebab kata dia je. Dalam study kan biasa lah tu. Tolak-tolak kan. Ya, memang kali susah tu. Nak kita dah kata kan. Tapi kalau macam kau apa ni just untuk kenderaan aku rasa masih ada hati perut lah yang Lepas tu macam saya kata pun dia bagi minyak food. dia yang Orang jahat yang bagi ni. pinjam tu pun sejuk hati. Jahat daripada aku kalau kau gunakan orang tu untuk lupakan seseorang. Itu tak nice lah. Tak pernah lagi. Itu tak nice lah. So dekat korang memang dah tak ada lah apa-apa yang maybe culture shock yang maybe aku tak sebut daripada topik-topik yang kita bincangkan Kalau sebelum rempit ni. tu kasi shock lah. Rempit rempit budaya. Budaya. Tapi dia culture lah. Culture gila. Acah-acah. Aku banyak kenalan lelaki kan. So most orang pun adalah join benda-benda macam tu kan. Rempit. Kadang-kadang aku tengok kan. Aku join lah tengok orang pergi rempit dekat dataran, dekat tempat-tempat lapang kan. Tapi so far tak adalah membahayakan diri diorang. Tapi aku macam korang ni tak rasa ke benda tu bahaya. Tapi adalah kenalan aku yang tu dah meninggal sebab accident lah. Sebab lelaki, kalau tengok lelaki lah kadang dia nak healing tu, itu cara dia korang. menekan kelajuan. Mostly yang buat motor ni lah. Kau banyak bahayakan buat diri. motor? Aku buat. Tapi Itu lah kata merempit tu kasi shock ke. kata shock lah. Sebab Sem 3 aku beli motor. Sem 3 aku beli Legenda tu kan. Lepas tu aku duduk Melaka. Melaka tu shock. Melaka banyak motor. Melaka tu shock. Kau banyak traffic light Macam mana kau nak rempit? Malam lah. Like rempit langgar Lepas tu kau langgar sekali. Itu yang Sorry. Tapi sekarang ni aku dah slowly meninggalkan. Okay lah, bagus. Benda paling jahat. Tadi tanya pasal jahat kan. Aku pernah kena naik lori tu dengan motor tu. Lori polis tu. Dah tangkap lah gila. Ya, kena sita. Tak kena sita. Sebaik. Sebab tiba-tiba aku pakai motor member aku. Member aku tu dia kata, Mirul, kau pakai motor ni kau joki. Joki lah, bawa wife. Sekali depan tu pukat. Ya, motor tu rendah. Steering berat. Kau nak pusing. Steering? Ya. Dia punya handle. Dia ketatkan kan supaya kau straight. Supaya kita tegak. So bila faham. kau nak U-turn tu, yelah Leceh depan lah. dah bukan nak U-turn. Memang tak Aku apa serah lah. diri je lah. Serah diri naik motor tu. Kau seorang je? Ada 5 orang. Dekat finish line ada seorang. Lagi 3 tu motor lain. Masuk balai. Lepas tu call mak aku. Katanya bila seremban saya nak kena bawa keluar aku daripada balai kat Kelebang. Mak kau bising lah? Mak aku bising lah. lah. Mak aku ni immigration tau. Mak aku bunyi nak keluarkan aku tu cepat. Dia pergi masuk cebat polis tu pakai suit immigration. Ngam Lepas terus tu keluar. polis tu yelah macam gini baik. Oh kena gari. Kena Pengalaman kena gari Ya, sakit bodoh gari tu. Dia kalau dia tolak dekat sampai tulang kan. dia tolak sampai rapat tu. Dan kau nak gerak macam gini. Okay, itu nak garu badan tu tak? Ya, bodoh dekat besi tu aku macam gini sial. Ya, garu-garu badan. Teruk siau. Dah lah tu pakai jeans pendek. Ya nak merempit kan. Tapi pengalaman aku tak pernah accident dia. Ya. Mak aku bawa keluar tu polis tu piat telinga aku. Aku tengok mak aku dah datang dia dengan pakai baju merah. Kau tak malu ke? Kena bebel tu. Ini Satu kali polis sudah buka gari mak aku lempang. Pow. Tadi dekat study lagi bye. Aku tangkap Jumaat malam. Sabtu Ahad tu mak aku ayat aku balik Seremban. memang kena sekolah kau apa lagi. Habis lah. Tak ada apa. Tapi aku bilik kenapa korang tu nak modify motor kan? Kenapa perlu tayar tu kecil? Supaya ringan. Tak ke membahayakan diri? Ya, bahaya. Okay, aku pun adik aku sendiri. Dia modi motor sampai seteruk-teruk alam aku rasa. Tukar tayar basikal je. Aku geram tu. Gentle. Dia tu dah berapa So, kali dia dah. kecil kan? Kecil gila. Aku macam dia pernah join. Aku tak pasti lah. Dia pernah join ke tak race ni. Mak aku bebek lah kat dia. Tapi tu lah. Laki ni memang susah nak dengar cakap orang. Dia sekali benda tu tak kena kat muka dia. Masalahnya dia betul. pernah accident. Dah pernah accident. Kaki dia dah masuk besi. Masuk besi. Kena mungkin lagi Tapi- tengok daripada tu mungkin ni salah kot. Tapi tu boleh kena nasihat weh. Aku tak tahu lah. Nasihat pun tak Tak jalan makan. tu. Umur dia apa? Bocah ya 20.
Dah pasal-pasal bumbu rontak Hmm. lagi. Betul. Pasal-pasal bumbu rontak. Aku harap dia cepat sikit matang tu. Aku macam stress jugalah nak. Dia paling aku rasa kalau jumpa aku hantar benda kau doang. Payah nak handle. Ya. Aku tak bagi juga adik-adik aku merempit. Nak aku sulung. Memang aku Ya. tak tekan benda ni. Kau nak laju, kau upgrade motor terus. Kau Ya. tak payah bazir duit nak Betul. modi ni apa Kenapa semua. nak kena modi? Orang dah buat motor tu dah baik-baiknya. Kenapa kau nak ke macam ni? Macam aku dengan adik aku nombor 2, kita orang dua-dua mak rempit. Memang Sejati. enjoy lah. Memang Sejati enjoy lah. apa kapcai lah kan. Ha. Ada orang jiwa-jiwa dia kapcai juga. Tapi aku ingin nak pakai Autofy. Macam tukar minat. Maybe aku bukan minat ke situ. Maybe kalau aku nampak motor kapcai, itu ialah motor pergi kerja. Ataupun motor yang bawa aku pergi mana-mana. Betul. Kalau nak betul nak long ride, nak test speed, motor yang sepatutnya lah. Sport, super bike ataupun super sport. Itu pada aku. Tapi kalau nak cakap berempit ni culture shock sebenarnya, benda ni kau boleh nampak daripada budak start daripada lajak. So nak cakap culture shock normally orang tu daripada baik kepada buruk. So benda ni memang buruk. Aku sorry to say, budak-budak lajak, budak-budak rempit ke apa, benda ni tak apa-apa nice sebab dia bermain dengan nyawa. Ya betul. So aku tak boleh nak tahu dia ni culture shock ke tak sebenarnya. Bukan Sebab dia setakat start nyawa berawal. dia je, nyawa orang lain pun kadang-kadang ter-effect juga. Aku start nyesal sebab member aku seorang accident depan mata, meninggal depan mata. Aku tu kat finish line. Dia accident, jatuh masuk longkang, tengok-tengok lah. Innalillahi wa inna ilaihi Habis. raji'un. Macam kawan Sampai aku tu aku dah tahu sip motor dia aku biar kat rumah. So mungkin itu salah satu sebab kita dah boleh berubah. Aku harap lah adik aku pun, aku harap kau berubah duk. sometimes sayang Tuhan kau bagi juga. contoh depan mata kau. Kau kira untung sangat sebab kau tak kena. Macam member aku pun dia stop rempit sebab okay, Y dia memang laju. Y dia boleh pergi dalam 18 macam tu. 19 memang dah buat. 4. Laju gila motor dia. And dia buat motor sebiji. Y Suku ni dulu ni spek yang sama. So memang itu joki punya bakat kalau siapa menang. So masa dia tengah berlumba, okay, dia lumba, member dia ni dah duduk depan tapi member dia cebok toleh belakang. Lori berhenti kat depan. Ni Memang shutdown habis tu. dia macam ni, panas sini, ini hancur ni. Ini. Aku tak boleh tu dengar macam ni. Tu habis Sampai tulang belakang dia pun dah terpacak keluar daripada. Tu gambar mayat. Hancur. Memang kau nak cakap possibility untuk hidup tak ada. Kelajuan dia Memang tak ada lah. Diorang belakang tertusuk keluar dah tu. Bye-bye lah. Kalau hidup pun menyusahkan orang. Ya tu. Helmet pun hancur. Hancur ni habis muka kena tarah dengan bontot lori. Dah. Aku tak boleh dengar tu. Sumpah. Nak hitam. So hati-hatilah. Aku yang accident dengan adik aku pun sebab kaki dia masuk rim motor pun, aku dah menyayat hati dah. Tak, dia kalau nak betul nak rasa kelajuan tu, join tempat yang betul. Macam apa kalau Masuk track track. track. Masuk. Track. Benda macam tu. Betul-betul kau push apa yang kau nak. Puas nak bawa laju mana pun at least selamat. Tapi kalau masuk track ni ada insurans. Insurans lah. Lepas tu kau Baju nak sangat semua. kenalah. Ya. Invest. Kalau kau nak ride jauh-jauh, kau tengok macam mana rider pakai full jacket. Ya panas tapi untuk keselamatan. Betul. Full jacket tu dalam tu kan penuh Yeah. dengan safety lah. Ya. Dia ada padding dia Kawan, semua. Padding. Part-part yang bahaya. Jatuh sakit weh. Kau jatuh speed 17 km, 20 km pun kau dah koyak dah. Itu pun dah royak lutut dah. Kau Ya. jatuh 180 kilo sejam ambil kau Tak bersepai. berkecai. Aku jatuh depan rumah sebab terlanggar pasir. Aku rasa dah break lah. 3 maybe dalam 5 ke 10 km sejam je aku bawa. Jatuh koyak tangan aku. Sebab kena pasir. Aku tak, benda tu buat aku fikir. Macam mana lah yang sampai 100 lebih jatuh berseret. Seret sampai aku rasa habis sangat ni kalau ditahan ni kan. Daging-daging tu semua kan habis ni. Tu kalau orang jatuh motor takkan pakai tahan pakai tangan. Dia berguling. Betul dia berguling. Tapi efek part lain lah. Pening weh. Tu sakit satu badan tu. Kepala kengkok. Aku memang takkan benarkan adik-adik aku Ya, mengempit ke apa. bagus. Aku memang garang sikit lah dengan adik-adik aku. Okay lah. Aku tak pernah dengan adik perempuan aku naik motor tu je. Adik itu aku lagi. yang lelaki tu benda lah kita. Laki tak apa. Laki Kau sama-sama sejati. Tak apa kalau lah. macam laki, macam adik-beradik aku, kita orang masing-masing ada motor CC 250. So which is kita akan ride sama-sama. Tapi bukan untuk berlumba. Aku cakap ni tu nak berlumba kita nak jalan-jalan. Ya. Tak ada, kalau kau nak Family time. kau nak speed boleh ambil dalam 10 second top speed kau apa. Lepas tu dah slow balik. Tak payah nak pecah enjin tu. Laju. Bahaya. Sampai habis benda tu. Bahaya. Aku sentiasa nasihatkan bahaya. Okay. Korang ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada lah kot. Tak Tu ada. tamat Kalau tak tadi. ada, kita pun dah nak habis. Masa pun dah
time. Okay. Pun dah time guys. Azul Masa mana? pun dah time. Time pun dah timing. Okay guys, itu dia topik kita pada hari ni, iaitu culture shock, salah sendiri atau salah tempat guys. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Amirul dan juga Syida sebab sudi join kita punya podcast. And kepada korang kat luar sana, jangan lupa tekan button like, share and subscribe kita punya channel YouTube Borak Gen Z. Dan juga kalau korang nak dengar sambil memandu ataupun dalam perjalanan jauh, korang boleh dengar kat Spotify juga. Yes. Okay, itu dia daripada kami. Thank you for watching Borak Gen Z.